Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cuba bayangkan kalau hidup ini penuh dengan kasih sayang, hormat menghormati dan tolong menolong. Alangkah indahnya dunia ini. Hari ini saya nak bawa rakan-rakan semua menyelami satu kisah yang sangat dekat dengan kita, iaitu tentang adab dan akhlak mulia. Rakan-rakan, adab dan akhlak ini ibarat pakaian hati. Kalau hati kita indah, maka tingkah laku kita juga indah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Bayangkan, misi utama baginda adalah akhlak. Suatu hari, ada seorang wanita tua yang sering membaling sampah kepada Nabi Muhammad SAW setiap kali baginda lalu di hadapan rumahnya. Tetapi, baginda tidak pernah marah. Sebaliknya, apabila wanita itu sakit, baginda sendiri datang menziarahinya. Masya Allah, inilah akhlak mulia. Akhlak yang mampu menundukkan hati yang keras menjadi lembut. Bukan Nabi sahaja, para sahabat juga mencontohi akhlak mulia. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat pemurah. Walaupun beliau kaya, hartanya sering habis kerana membantu orang miskin dan memperjuangkan Islam. Sifat dermawan ini lahir daripada hati yang ikhlas dan penuh adab terhadap Allah dan manusia. Rakan-rakan, hidup ini terlalu singkat untuk kita bazirkan dengan marah, sombong dan tidak beradab. Mari kita hiasi diri dengan adab dan akhlak mulia sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda. Ingatlah, akhlak yang baik umpama haruman. Walaupun kita tidak nampak, tetapi orang sekeliling kita akan merasainya. Tamatlah cerita daripada saya, Nurhana Zarika binti Muslim dari kelas 5 Fatimah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.